Ramai pelabur baharu melakukan satu kesilapan besar. Mereka anggap melabur dalam emas digital dan emas fizikal akan memberikan perlindungan yang sama bila berdepan krisis keuangan. Hakikatnya, ujian sebenar untuk mana-mana instrumen pelaburan bukanlah masa graf sedang naik mencanak. Ujian sebenar bermula bila pasaran komoditi global tiba-tiba jatuh mendadak. Keadaan ini memang pernah berlaku. Berdasarkan keratan akhbar Financial Times ini, kejatuhan harga emas ke paras terendah dalam tempoh 5 tahun telah direkodkan, berpunca daripada penjualan komoditi besar-besaran. Kejatuhan drastik pasaran macam inilah yang selalu mencetuskan panik dalam kalangan pelabur runcit. Jadi persoalannya, bila graf bertukar merah dan pada masa yang sama anda pula terdesak perlukan wang tunai, bentuk emas yang mana satu akan melindungi modal anda dan yang mana satu akan memaksa anda menanggung kerugian. Perdebatan ini sebenarnya tertumpu kepada kelangsungan kecairan tunai dan cara anda menguruskan emosi ketika berada dalam keadaan terdesak. Mari kita lihat realiti teknikal emas digital. Melainkan anda pergi ke cawangan untuk menuntut emas tersebut dalam bentuk fizikal, apa yang anda ada pada dasarnya hanyalah deretan nombor di atas skrin telefon pintar. Jadual perbandingan ini menunjukkan perbezaan antara kedua-duanya. Di sebelah kanan, emas digital bergantung sepenuhnya pada akses digital. Tapi cuba tengok pula di sebelah kiri. Emas fizikal ada metrik ketara, bermaksud ia adalah aset yang anda boleh pegang, rasa beratnya dan simpan sendiri. Bila krisis berlaku, nombor di skrin anda akan menusut secara real time. Melihat garisan merah menjunam tajam ke bawah secara langsung, selalu mencetuskan tindak balas psikologi mendadak yang dipanggil sebagai jualan panik. Bentuk aset yang anda pilih sebenarnya yang akan menentukan sama ada emosi anda dikawal oleh pasaran atau anda yang ada kawalan penuh ke atas emosi anda sendiri. Bayangkan senario ini, anda letak semua simpanan dalam emas digital. Harga pasaran sedang merudum teruk dan ditakdirkan waktu itulah juga anda ada kecemasan dan perlukan wang tunai dengan segera. Carta aliran keputusan ini menerangkan laluan kecairan anda. Bermula dari waktu kecemasan, anda masuk ke laluan digital dan anda secara teknikalnya tidak ada pilihan lain selain menekan butang jual di dalam aplikasi. Anda memang akan dapat tunai itu serta-merta, tetapi kesannya anda telah memaksa diri anda mengunci kerugian modal secara kekal sebab anda menjual aset pada waktu harga sedang jatuh. Duit simpanan anda pada asasnya telah tersangkut di dalam sistem yang dikawal oleh pihak ketiga seperti bank atau syarikat. Pilihan yang anda ada sangat terhad, sama ada jual dan rugi atau duduk diam dan tunggu. Kemudahan emas digital yang membolehkan transaksi pantas dengan satu klik ini akhirnya bertukar menjadi satu perangkap kecairan yang memaksa anda menelan kerugian keuangan mutlak pada waktu terdesak. Sekarang, kita beralih kepada penyimpan emas fizikal dalam senario kejatuhan harga yang sama. Kenapa mereka ini tidak menangis atau panik? Ini kembali kepada prinsip asas hukum fizik. Biarpun graf harga pasaran global menjunam ke bawah, kepingan emas yang ada di tangan mereka tidak sedikit pun berkurang dari segi jisim. Jumlah gramnya masih kekal sama. Kestabilan fizikal inilah yang menghentikan emosi mereka daripada terganggu. Bila aset fizikal itu selamat ada di depan mata, ia mencipta satu ketenangan minda kepada pelabur. Malah, penyimpan fizikal melihat kejatuhan harga daripada sudut pandang yang berbeza. Mereka tidak melihat isyarat untuk panik, tetapi mereka melihat peluang untuk memborong lebih banyak kepingan emas pada harga diskaun secara konsisten. Emas fizikal berfungsi sebagai sauh emosi yang menghalang anda daripada melakukan kesilapan keuangan yang merugikan. Tapi, mungkin anda tertanya, okey, saya tak panik. Tapi macam mana kalau saya memang betul-betul perlukan duit tunai hari ini juga? Di sinilah alternatif kecairan eksklusif emas fizikal, fasiliti tunai melalui pajakan Ar-Rahnu. Anda serahkan emas untuk simpanan sementara dan dapat suntikan tunai serta-merta tanpa mencairkan aset. Anda kekal sebagai pemilik mutlak aset itu. Tentu ada kos yang terlibat. Anda bila urusan keuangan anda selesai, anda tebus semula emas anda dan jumlah gramnya dipulangkan tanpa kurang walau sedikit pun. Jadi, kelebihan sebenar emas fizikal bukan bermaksud harganya kalis daripada kejatuhan. Kelebihannya ialah ia menawarkan alternatif tunai waktu kecemasan yang tidak memusnahkan aset jangka panjang anda. Matriks ini merumuskan pilihan yang anda ada. Keputusan untuk simpan emas fizikal atau digital bergantung sepenuhnya pada dua perkara. Sejauh mana toleransi emosi anda dan apa matlamat kecairan anda. Emas digital sesuai untuk mereka yang berorientasikan kemudahan.
Jika anda mahu berdagang untuk ambil untung jangka pendek dan sanggup menelan risiko potong rugi atau cut loss segera bila pasaran merudum, ini mungkin tempat anda. Sebaliknya, emas fizikal disasarkan untuk penyimpan jangka panjang. Ia untuk mereka yang mahu melindungi kekayaan, mengutamakan ketenangan minda dan mahu akses kepada pelindung kecemasan yang dijamin seperti Arahno. Tidak ada satu pun instrumen keuangan yang sempurna. Yang wujud hanyalah instrumen yang paling sepadan dengan profil psikologi dan titik kelemahan keuangan anda sendiri. Hakikatnya, seorang penyimpan emas fizikal yang sebenar jarang sekali membeli emas dengan niat untuk menjualnya semata-mata bila nampak harga naik mencanak. Emas jenis ini memang direka bentuk untuk ditabung secara konsisten sedikit demi sedikit dan disimpan dalam satu jangka masa yang sangat panjang, melainkan kalau benar-benar ada keadaan yang mendesak. Pemilikan emas fizikal membina satu sistem pertahanan yang melindungi anda daripada kelakuan impulsif sendiri ketika pasaran sedang kacau bilau. Keputusan kewangan yang paling berkesan membolehkan anda tidur lena tanpa perlu bimbang tentang kehilangan nilai hasil titik peluh anda, mengatasi sebarang janji pulangan pantas di skrin telefon.